Migration Malaysia melonjak 2 kali ganda berbanding tahun 2022. So, apa sebenarnya tengah berlaku dan bagaimanakah berita ini akan efek kita daripada segi ekonomi, sewa rumah ataupun property dan juga job market Malaysia. Jadi, jom kita explain dengan lebih detail. So, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM, lebih 300,000 orang di Malaysia telah pun berpindah pada tahun 2024 dan perpindahan ini telah pun naik amountnya hampir 2 kali ganda berbanding tahun 2022. Which is daripada 0.5% kepada 0.9%. Jadi lebih 84% pergerakan ini berlaku daripada urban pergi ke urban, di mana Selangor hampir 96% dan Melaka pula sampai 100%. Jadi itu bermaksud orang bukan lari daripada bandar tau, tapi mereka mencari bandar lain yang lagi sesuai daripada segi kos hidup, kerja dan juga lifestyle yang mereka mahukan. Dan dengan itu Selangor kekal sebagai magnet utama negara, di mana hampir 100,000 orang telah pun berpindah masuk ke Selangor pada tahun 2024 dan buat pertama kali semenjak tahun 2022, Selangor mencatatkan net migration positif. Dan kebanyakan yang datang ini daripada bandar lain seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Dan dalam masa yang sama juga, Selangor juga mencatatkan amount yang paling ramai yang keluar. Tapi dalam masa yang sama, yang masuk tu lagi ramai, maka berlakulah net migration positif yang dah sebut tadi tu. Jadi itu menunjukkan yang Selangor ini masih lagi menjadi pusat peluang ekonomi. Dan sebaliknya berlaku kepada Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang, di mana mereka net outflow ramai yang keluarlah daripada masuk kedua-dua bandar ni. Jadi korang kena faham lah yang di mana orang masih lagi bekerja di kedua-dua bandar ini, tapi korang tahulah di sana sangat-sangat mahal, sebab tu ramai yang memilih untuk keluar kawasan sebab kos hidup dan juga kos perumahan yang semakin tinggi lah. Dan apabila kita lihat daripada sudut antarabangsa pula, international migration mencatatkan sekitar 6% daripada keseluruhan pergerakan pada tahun 2024 dan peratus ini menunjukkan lebih rendah lah berbanding tahun 2022. Ini menunjukkan cerita migration besar Malaysia sekarang lebih didorong oleh pergerakan dalam negara sendiri dan bukannya kemasukan daripada luar negara. Jadi trend ini menunjukkan yang Malaysia semakin bergerak ke arah urban concentration, di mana bandar besar especially Selangor akan terus grow dan tarik lebih banyak tenaga kerja. Tapi dalam masa sama korang kena get ready sebab ini akan memberi kesan kepada harga rumah sudah pasti akan naik, sewa pasti akan naik, trafik akan semakin sesak dan juga persaingan kerja yang semakin dahsyat lah. So persoalannya sekarang, adakah perancangan bandar kita, infrastruktur kita mampu untuk adapt, mampu untuk sustain lah segala kemasukan baru ini, dan betul ke dekat luar bandar sana, di kampung sana peluang pekerjaan tu sangat rendah dan peluang nak mencipta pendapatan pun rendah sebab first kurangnya orang and then mereka punya income pun tidak tinggi seperti di bandar. So korang komen saja pendapat korang, Daus nak dengar. Jadi guys, please like video ni, follow Daus kalau belum, share juga video kawan-kawan ni yang nak pindah daripada bandar lain ke bandar lain biar dia tengok video ni, dan jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.